Assalamualaikum tuan-tuan, datuk-datuk yang tengah mencari S400 tu. Hari ni ada 5 buah S-Class yang nak tunjuk kepada tuan-tuan yang mana tengah mencari kereta mewah tapi berharga bawah 60,000. Ini dia tuan-tuan, kereta ni bawa ibarat naik private jet. Okey, ini adalah private jet di darat. Bawa dia memang sedap. Kalau ada driver duduk pun memang sangat sedap. Okey, memang sangat smooth dia punya suspension. Okey, tuan-tuan, bawah 60,000 je ni S-Class yang saya ada ni, bermacam-macam color. Interior dalam ada color brown, ada color white, ada color hitam. Okey, saya nak review dulu. Yang pertama, yang ini tuan-tuan. Yang ini S400. Tahun 2015, 3.5cc tuan-tuan. Okey. Cantik lah tuan-tuan, color silver. Kita tengok interior dalaman dia. Interior dalaman dia color hitam. Hitam solid tuan-tuan. Memang sangat cantik tuan-tuan. Okay. Meter dia memang sangat besar tuan-tuan. Meter dia memang sangat besar. Ambient light dia memang saya sangat suka tuan-tuan. Memang cantik. Ini adalah bahagian belakang S400. Untuk S400 ni dia ada panoramic roof depan dan juga belakang. Ambient light dia memang sangat lawa. Sangat selesa lah duduk ni. Memang sangat puas. Orang besar yang boleh duduk juga tak ada masalah. Cushion ni, sofa seat ni dia boleh baringkan. Dia boleh adjust Memang sangat luas, sangat selesa. Yang ini tuan-tuan saya ada juga 2005. Oh sorry tuan-tuan. Yang ini saya nak menjual dengan harga RM62,800 sahaja. Okey, yang mana mencari S400 2015. Yang ini saya nak jual dengan harga RM62,800 sahaja. Sama saja, interior semua sama tuan-tuan. Saya ada 2 unit. Ini adik beradik. Okey. Mana yang tak minat color silver, nak mencari color yang gelap-gelap sikit, dark blue, yang ini tuan-tuan. Yang ini. Yang ini tahun 2014 murah sikit hari nak jual. Yang ni berharga RM55,800 sahaja. Jom kita tengok sikit bahagian dalaman. Color bahagian dalaman color cream. Color cream. Okay. Mileage 129. Bawah juga tuan-tuan color cream ni. Seterusnya yang ini hari ada tahun 2016 tuan-tuan. Yang ini saya nak menjual dengan harga jackpot. Siapa cepat dia dapat Yang ini RM59,800 sahaja. Okey, jom tengok interior dalaman dia sikit. Interior dalaman pun color cream. Mileage baru 136,000. The best part untuk S-Class ni, kita tak perlu try hard untuk tutup pintu. Ada vacuum door tuan-tuan. Last but not least tuan-tuan, 2014 yang ni hari nak jual dengan harga paling murah. RM52,800 sahaja. Dalaman color cream. Alright. So tuan-tuan, kalau nak set appointment dengan Harid pun boleh, tak ada masalah. S-Class yang Harid jual ni semua below market, semua dah murah dah. So kalau tuan-tuan berminat boleh terus roja Harid. Okay, Assalamualaikum.